Lepas tu macam mana perjalanan ke Shizuoka? Masa tu Ipoh baru nak growth jadi dengan muzik-muzik independent. Ha ha ha. Setengah-setengah orang tak suka digelar indie. Ha. Setengah-setengah, tapi bagi aku independent, adik-beradik kot. Ha Sebab ha ha. dia sebahagian daripada perkataan tu kan. Tapi Ha. masa tu tengah nak naik lah. Masa tu MKS, Medan Kids Lakers, MKS, Mio lah. Masa tu dia orang tengah nak form, dia orang buat studio. Lepas tu aku join dengan satu band lain. Selepas dari Kiyoso, aku join dengan band Head Cleaner sebagai gitaris. Oh, okey. Memang duk gitar je lah, main gitar je lah. Lepas tu Boleh tahu umur masa tu berapa? Umur masa tak join berapa yang jelas lah. Aku pun tak berapa memori, tak berapa tu. tahu Tapi dalam belas-belas lah macam tu. belas lagi ya masa tu? Masa tu Okey. lepas ITM ke apa dia? Sebelum. Sebelum lagi dah. Sebelum dah ni. Okey, seterusnya? Lepas tu itulah first gig kita orang dengan Body Surf. Oh, okey. MKS tu kemudian ditukar kepada Body Surf. Body Surf, okey. Lepas tu kita orang start join lah main dengan gig-gig Body Surf. Mhm.